kat belakang ada. Tak apa, nampak. Terima kasih kepada pengurusi majlis, seluruh ahli jawatan kuasa Biro Muslimah Surau An-Nur Bani, tuan-tuan, puan-puan, kakak-kakak, adik-adik, para ibu, anak-anak yang dikasihi sekalian. Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Lama ya menunggu tadi. Tak apalah ya, Ustazah pun dapatlah kaget Ustazah. Jadi Alhamdulillah, walaupun sebenarnya dalam keadaan kesihatan yang agak uzur sikit, tapi Ustazah Alhamdulillah ya Allah berikan kekuatan untuk sampai berkongsi sedikit sebanyak apa yang Ustazah tahu, ya, apa yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan ini pun di antara kekangan ya para pendakwah wanita berbanding dengan pendakwah lelaki, ya. Kalau orang lelaki nak keluar, saya rasa dia boleh keluar bila-bila masa. Ya, kita pendakwah wanita nak keluar kena tengok dulu anak yang tinggal, dapur yang tinggal, dan jadi banyak benda. Apapun atas segala tolak ansur terima kasih para muslimah, Ustazah ucapkan terima kasih dan mohon berbanyak-banyak maaf. Jadi insyaAllah pada pagi ini para muslimah yang Ustazah kasihi sekalian, dapat tak yang Ustazah edarkan tadi? Boleh diedarkan terus ke kot ya? InsyaAllah. Oh, yang belakang dapat dulu. Ustazah foto state 200, cukup tak kadang? Share. Kita share. Ustazah pun tak tahu nak kata tajuknya apa, ya. Tak share. Okey, boleh kongsi ya. Buat sementara waktu, nanti Umi Siti akan contested lagi. Para muslimah sekalian, ada satu hadis Nabi SAW di mana Nabi SAW menggambarkan tentang satu golongan yang akan diumumkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka Jahannam. Bila diumumkan ke dalam neraka Jahannam, lalu terburailah usus-ususnya. Yang benda-benda kotor, benda jijik dalam neraka lagi. Terburai usus-ususnya, lalu laki-laki itu, orang itu mengelilingi usus yang busuk yang terburai tersebut, mengelilingi. Dan pada Ustazah, gambaran yang dibawakan oleh Nabi SAW yang cuba kita bayangkan para muslimat, seorang yang dihumban dalam neraka, terburai ususnya, dan kemudian dia mengelilingi usus yang kotor tersebut. Ya, bila dia keliling kan, penduduk-penduduk neraka yang lain memandang kepada beliau. Pandang orang tu,
dengan pandangan hairan. Dan penduduk neraka berkata, ya, dia kata macam kenal je. Dia kata macam comel lah, ya. Dia kata macam kenal je orang yang terburai usus dan mengelilingi usus tersebut. Tengok macam kenal. Lalu penduduk neraka berkata, bukankah Tuan? Dia kata, kenapa Tuan dekat sini? Dalam keadaan yang sebegini hina. Bukankah Tuan dulu semasa di dunia, Tuanlah yang mengajak orang kepada kebaikan? Bukankah semasa di dunia, Tuanlah yang mencegah daripada kemungkaran? Kenapa Tuan akan menjadi sehina ini dalam neraka jahanam? Keliling, usus kotor. Nak bagi tahu hinanya keadaan tersebut. Lalu laki-laki itu menjawab, benar, aku mengajak orang kepada kebenaran dan kebaikan. Dalam masa yang sama, aku tidak mengamalkan kebaikan-kebaikan tersebut. Benar, aku cegah orang daripada kemungkaran. Tetapi dalam masa yang sama, aku jugalah yang melakukan kemungkaran. Jadikan musliman, bila Ustazah bacalah gambaran hadis yang diberikan oleh Nabi SAW tersebut, sepatutnya lah kepada diri kita terasa, ya Allah, bimbang ni, ya Allah, takut ni, ya Allah. Kalaulah kita dalam segala usaha yang kita lakukan di atas muka bumi ini, kita lebih banyak menyeru sahaja orang kepada kebaikan, suruh anak-anak kita buat baik, suruh suami kita buat baik, tetapi kita lupa dengan nasib kita di hari akhirat besok apabila kita tidak melakukan kebaikan tersebut. Betul tak, perempuan? Kita kata dengan anak, jangan buat tu, jangan buat ni. Ya, kita kata dengan anak-anak murid, kita kata dengan orang, tapi Allah Maha menilai, Allah Maha melihat. Yang berkata itulah yang melakukan kemungkaran dan maksiat tersebut. Wal-ayazubillah, wal-ayazubillah. Para muslimat sekalian, Ustazah nak kongsikan bagaimana hebatnya kesan apabila kita struggle dan berusaha untuk melaksanakan apa yang telah Allah ajar kepada kita. Ya, tadi kan ayat yang kita baca, Subhanaka la ilma lana, Maha suci Engkau ya Allah yang mengajarkan kami. Kita dah tahu dan kita buat, kesannya luar biasa. Ya, Ustazah kongsikan dengan perempuan sekalian pengalaman Ustazah sendiri. Ya, apabila Ustazah mendengar satu ceramah daripada seorang pendakwah berbangsa Arab. Ya, dia kata tentang bagaimana nak menjadikan anak-anak kita generasi Al-Quran. Perempuan nak anak-anak jadi generasi Quran? Siapa nak anak dia jadi hafiz Quran dekat tangan? Ada yang tak semua dah anak Ustazah, macam dah menopause. Tak apa-apa dia tangan, tak kira lah. Jangan tengok anak tu, harapan. Siapa nak sunat keturunan dia hafiz Quran? Wah, Ustazah percaya, terutama perempuan kan imajinasi dia kuat kan? Ya, dia boleh membayangkan jauh lebih baik daripada orang lelaki. Memang kita kan boleh bayang macam mana keadaan yang sejuk hati seorang ibu. Betul, Ustazah juga nak anak laki-laki Ustazah khususnya menjadi hafiz Quran. Ya, menjadi ahlul Quran yang benar-benar beramal dengan Quran, berdamping dengan Quran. Tetapi bila mendengar saranan daripada pendakwah Arab tersebut, dia kata, kenapa mak ayah hanya suruh anak-anak saja? Kan? Contohnya cuti sekolah baru ni kan? Macam mana kita disiplinkan anak-anak kita? Ya, kalau anak kita tengok TV, kita marah tak? Kita marah. Ya, kita nak suruh anak kita tu duduk satu tempat, hafalkan ayat lazim, hafalkan Quran. Ya, kita pun kata dengan dia, pergi duduk kat sana, baca Quran, hafaz Quran. Ya, masih kita tunjuk tu perempuan, kita tunjuk dengan remote TV. Duduk sana. Dia mak dia, kat sini tempat abang, kat sini tempat Amir. Untuk apa? Untuk hafaz Quran. Duduk dengan remote TV,
Ya, puan-puan sekalian, Ustazah rasa cukup perit dan telah melalui bagaimana kalau pendidikan tersebut tidak kita tunjukkan kedua daripada diri kita sendiri. Ayah pun payah. Dan inilah yang disebut oleh pendakwah Arab tersebut. Dia kata, begitukah seorang ibu dan ayah suruh anak hafal Quran, suruh anak begitu begini, tapi Allah melihat dan menilai siapa ibu dan ayah. Lepas Ustazah dengar ceramah tersebut, buat sikit muhasabah diri. Jadi lakukan sedikit perubahan. Tak banyak pun, sikit kan. Ustazah tambah sikit bacaan Quran. Hari-hari itu tambah daripada yang biasa. Tambah pun sikit je. Tapi otak tu alhamdulillah selalu ingat. Tak baca Quran lagi, kena tambah lagi, kena baca lagi. Puan-puan, hanya dalam masa 1 minggu. Dia seminggu je berubah, sekejap sikit je berubah. Nak banding orang lain lagi banyak barangkali. Satu pagi Sabtu tu, dalam pukul 10 lebih, Ustazah kat tingkat atas, anak-anak kat bawah, dengar macam bunyi lebah. Ya kan, bunyi macam lebah, bunyi orang baca Quran kan, ramai-ramai. Jadi Ustazah pun panggil anak Ustazah tu, Banting buat apa? Umur dia dah 10 tahun. Dia kata, baca Quran Umi 10 pagi hari Sabtu. Sesuatu yang dia takkan buat lah hari Sabtu 10 pagi. Ya, kalau Ramadan mungkin. Dia kata baca Quran Umi. Masa saya dengar dia cakap baca Quran Umi, dengan siapa? Dengan adik-adik, dengan kakak dia. Terus saya pergi tinjau kat bawah, tengok semua orang dengan Quran sedang baca Quran. Ya, kalau tengok kat meja tu ada satu kertas A4. Ustaz sebelum keluar rumah, dia dah tulis dah jadual hari ini 10 pagi hingga 11.30 Quran. Jadi kan Ustazah berdoa puan-puan, bersyukur kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhan, terima kasih sebanyak. Aku cuma ubah seminggu kan, baru sikit dulu. Allah nak tunjukkan, kalau kita berubah, kalau mak ayah mulakan dulu, mak ayah buat dulu, urusan anak-anak kita akan dipermudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebelum tu puan-puan, puan suruh dia ambil Quran, bacalah Quran. Nanti kejap. Main nanti kejap dia setengah jam. Yang ini terpukau kita, tanya buat apa? Tengah baca Quran ni. Kita mesti ingat, ya Allah ya Tuhan, kau betul-betul nak buktikan kat aku. Sebab kita dah dengar minggu lepas ceramah daripada pendakwah Arab tersebut. Kalau kita buat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pesonanya lain. Dipelihara insya-Allah zuriat generasi itu oleh Allah Azza wa Jalla. Puan-puan pernah dengar nama Khunsa? Pernah dengar? Bukan Khunsa, Khunsa pernah dengar kan? Khunsa ada hamzah kat belakang. Pernah dengar? Yang kadang-kadang dipanggil Khansa. Pernah kan? Jadi bolehlah Khansa, boleh Khunsa, boleh. Siapa dia Khansa? Khansa ialah wanita terbina di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semasa sebelum Islam, Khansa adalah seorang wanita bijaksana yang kalau kita lihat sejarahnya, Ustazah pun heran juga bila sebut bijaksana, wanita-wanita dulu mesti dikaitkan dengan satu sifat, iaitu beliau adalah seorang penyair. Cuba tengok balik kan, kalau dulu-dulu orang cerdik-cerdik ni biasanya dia pandai bersyair. Bukan macam syair Melayu lagu-lagu maknanya pandai berpuisi, bersajak. Ustazah pun terfikir juga, kenapa gambaran orang yang bijak tu adalah orang yang halus ataupun orang seni. Puan-puan ada sajak yang telah dihasilkan? Ada? Tak sempat nak sajak. Khansa, banyak sekali syair-syair dia, dan syair dia dikagumi oleh laki-laki dan wanita. Sebelum Islam, syairnya lebih banyak memuji individu-individu yang banyak berbudi kepada beliau. Selepas Islam, ditegur oleh Sayyidina Umar, Khansa, kenapa tidak syair-syair kamu merangsang, memotivasi umat untuk
terus menjulang perjuangan Islam. Jadi konsep berubah. Dia punya konten syair dia sebelum Islam dengan selepas Islam. Tuan-tuan, Ustazah nak tunjukkan bagaimana sudah sampai barangkali masanya untuk kita postmortem supaya kita jadi seorang wanita yang berusaha untuk melaksanakan apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Contoh terbaik ialah Khamsah. Bila Sayyidina Umar tegur yang demikian, Khamsah berubah. Syair-syairnya mula memotivasikan umat untuk perjuangan. Dan dia bukan motivasikan orang jauh terlebih dahulu, tetapi dia memotivasikan orang yang dekat. Siapa dia orang yang dekat? Anak-anak lelakinya sendiri. Dalam peperangan Qadisiyah, dia hantar 4 orang anak lelakinya ke dalam peperangan tersebut. Ya. Yang menariknya perempuan, bila dia hantar 4 orang anak lelakinya, bukan dia kata, pergilah pegang 4 orang ni, wakil Umi. Itu ayat yang kita biasa buat kan, bila anak kita dah jadi anak dara, kita dengar surau An-Nur ada buat ceramah. Kita kata, gila tak ada wakil Umi, tak ada wakil Umi. Ya, ini tak pakai lah tu. Ataupun tolong orang keluri, ni dah ada wakil bahasa pinggan ni, kita katakan ya. Khamsah, walaupun dia hantar 4 orang anak lelakinya ke medan peperangan, tetapi beliau turut serta menuju ke medan perang. Sama-sama buat. Dalam perjalanan tu para muslimat, dalam perjalanan tu Khamsah tengok anak lelaki dia. Orang nak pergi pegang kan, mestilah ada juga perasaan takut. Ya, bisikan-bisikan syaitan pun boleh tahan juga, mengingatkan yang benda-benda yang tinggal. Bila Khamsah melihat anak dia semacam barangkali motivasi itu macam makin merosot, apa yang Khamsah buat dalam perjalanan? Dia terus melaungkan surah Ali Imran ayat 200. Tengok seorang ibu, bukan cakap kosong. Dia macam kita mungkin banyak cakap kosong daripada menunjukkan qudwah, teladan yang nak dilihat oleh anak-anak kita. Ustaz tak habis lagi kita Khamsah, ingat cerita lain pula. Boleh cerita lain dulu ya. Ustazah baru baca pengalaman seorang ibu di Indonesia, ada 11 orang anak, ke-11-11nya ada yang sudah menjadi hafiz, ada yang sedang dalam proses untuk menjadi hafiz. Bila ditanya dalam satu temu ramah kepada beliau, macam mana boleh 11 orang anak terang hati nak jadi hafiz Quran? Dia kata dia bukan guru agama yang hebat-hebat, dia bukan sesiapa, tetapi apa yang dia buat dengan suami dia ialah dia sendiri baca Quran, hafaz Quran, baca Quran, hafaz Quran. Anak bangun tidur, dengar umi dia baca Quran. Dia lepas zuhur, lepas makan, tengok mak ayah dia baca Quran. Naik kenderaan, baca Quran. Pergi mana-mana, baca Quran. Dan bila anak dia hidup dalam suasana memang tak tengok benda lain, malah mereka melihat bagaimana ibu ayah mereka menjadi pendapat Quran, dia kata, Alhamdulillah, Allah mudahkan anak-anak saya buat apa yang mereka tengok tanpa saya terlibat bersusah payah bercakap, nak paksa, nak desak anak. Betul tak? Dan Ustazah melihat di situlah kelemahan kita, betul tak? Saya tak setuju je. Ya, di situlah kelemahan kita. Kita banyak berteori, kita tahu apa benda yang betul, apa benda yang baik, tapi kita arahkan orang lain untuk buat, kita lupa dengan diri kita sendiri. Lalu kerja kita menjadi sangat payah, merintih kerja kita. Kembali kepada cerita Khamsah ya. Khamsah bacakan surah Ali Imran ayat 200. Macam mana bunyi ayat dia? Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Itulah
bacakan. Isbiru, cakap dengan anak. Wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sabarlah. Nak dipegang ni. Perteguhkanlah kesabaran. Warabitu, pertahankanlah agama Allah, riba untuk agama Allah. Wattaqullah, bertakwalah, takutlah pada Allah. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan anak Umi semua akan berjaya dunia akhirat. Itu bisa translate kan, ikut kesesuaian konsep baca dengan anak. Seumpama macam itulah seorang ibu nak cakap. Isbiru, sabar anak Umi. Wasabiru, perteguhkan sabar. Sama-sama kita berteguh. Warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun, anak Umi pasti akan berjaya. Dan Ustazah bila menilai cerita tersebut, tuan-tuan, Masya Allah, bagusnya ibu. Dia bukan cakap, dia sama pergi ke medan pertempuran, sama. Isbiru wasabiru warabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Sampai dekat medan pertempuran, anak-anaknya berlawan dengan musuh. Bayangkan sajalah perempuan, kilatan mata pedang, bunyi pedang, berkilatnya pedang tu. Khamsah risau kalau anak dia rasa takut dan bimbang. Lalu dengan syair yang indah, dia laungkan, ya, maksud syair itu lebih kurang, anggaplah kilatan-kilatan mata pedang tersebut umpama cahaya-cahaya panggilan daripada syurga untuk bersegera mati syahid, bersegera mendapat kejayaan masuk dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Itu kerja seorang ibu bagi semangat anak. Dia bukan duduk jauh, dia duduk sama dalam medan. Dia boleh rasa ketakutan anak, kebimbangan, masalah anak. Dan akhirnya Allah yang maha menilai, Allah yang maha mengetahui. Kalau kita benar, Allah pasti akan membenarkan. Lalu Allah membenarkan iman seorang wanita yang bernama Khamsah, pengorbanan seorang ibu yang bernama Khamsah. Ini bukan cerita anak-anak hafaz Quran ni, tuan-tuan. Ini cerita anak-anak mati syahid. Allah membenarkan Khamsah dengan segala azaman, yang azam dan juga niat dia. Lalu yang berlaku takdirnya, 4 orang anak yang sama-sama ditemani, diberikan semangat dalam medan pertempuran. 4 orang anak tersebut mati syahid. Dapat anak mati syahid. Ya, ini bukan cerita habis Quran lagi. Ini anak 4 orang mati syahid. Dan bila anak beliau mati syahid, ya, beliau tersungkur, sujud, kegembiraan, kesyukuran. Dan kata-kata beliau, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bayangkan 1400 tahun yang lampau, kata-kata itu terus dipelihara oleh Allah untuk diingat, dikenang, diambil pengajaran oleh sekalian ibu-ibu para muslimah sampai ke akhir zaman. Apa kata-kata beliau? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Alladhi syarafani biqatlihim, yang telah memuliakan aku dengan kematian anak-anakku. Wa arju min rabbi, dan aku memohon daripada Tuhanku, ayyajma'ana, untuk Allah menghimpunkan kami, ya, fi rahmatih, dalam limpahan lindungan, lembayung rahmatnya dalam syurga Allah Azza wa Jalla. Kata-kata itu 1400 tahun dulu. Siapa yang jaga kata-kata itu sampai kita boleh belajar daripada ayat tersebut? Allah Azza wa Jalla yang menjaga kata-kata yang sungguh mahal yang keluar daripada hati dan mulut seorang ibu yang benar-benar melaksanakan zahir batin apa yang dia cakap. Jadi cuba bayangkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, agaknya perubahan bentuk mana yang harus kita lakukan pada tahun 2014. Agak-agak perubahan bentuk. Ya, perubahan yang bagaimana? Perubahan ini kita reserve dulu. Sebulan ni kita tak nak cakap banyak.
bagaimana auranya, pesonanya, Allah akan mudahkan yang lain-lain untuk mereka, insyaAllah. Boleh tak puan-puan? Ke stres ni? Ya, mak stres. Baik. Sebelum Ustazah rujuk kepada kertas yang kita nak edarkan tu, ada satu yang Ustazah nak kongsikan, ya. Dulu masa belajar dekat Jordan dan juga sekolah menengah, Ustazah gunakan Quran ni, ya. Lepas tu bila balik daripada Jordan, lama Quran ni tak lupa, ya. Mungkin dah balik kampung tak lupa. Balik baru ni Ustazah jumpa balik Quran ni atas meja dalam bilik. Mungkin mak yang letakkan, dia jumpa kat mana-mana, Ustazah pun baca. Adalah tulisan-tulisan Ustazah masa muda-muda dulu, ya. Jadi bila kita baca balik yang kita tulis dulu, ada satu munajat yang Ustazah tulis dan Ustazah baca masa belajar kat Jordan dulu. Tapi lepas balik tak baca-baca dah lah, ya. Dan bila baca kan, kalau saya ingat balik, memang saya ambil daripada buku. Bila baca balik, ya Allah, Ustazah cakap ni perempuan sebab Ustazah nak perempuan ambil dan minta anak-anak kita amalkan di samping kita kena amalkan, ya. Jangan tulis dulu sebab dia panjang, ya. Memang nak kena ambil gambar dia, untuk mahal. Ya, yang pun tak mahal pun tak apa, asalkan ada kamera, ya, ambil gambar. Sebab bila Ustazah baca balik, ya Allah, ibu hari ni juga aku baca doa, ya. Cuba perempuan dengar. Ilahi in kunta qabalta taubati wa ghafarta dhunubi fakrimni bil fahmi wal hifzi hatta ahfaza kullama sami'tu min al-ilmi wal Quran. Tuhanku, sekiranya engkau menerima taubat. Allah terima tak taubat kita? Allah itu Tawwab, yang maha menerima taubat. Wa ghafarta dhunubi, dan engkau ampunkan dosa. Allah pengampun tak? Maha pengampun. Fakrimni bil fahmi, maka muliakan aku ya Allah supaya aku dapat faham. Wal hifzi, dan dapat menghafaz. Hatta ahfaza kullama sami'tu, sehingga aku dapat menghafal semua yang aku dengar. Minal ilmi wal Quran, daripada ilmu-ilmu dan Al-Quran. Wa akrimni, dan muliakan aku ya Allah bihusni sawti, dengan suara yang lunak. Dulu baca masa sekolah suara lunak. Sekarang dah tak baca, pun mendengar suara Ustazah macam mana, ya. Hatta in kana man sami'a qira'ati yazdadu riqah fi qalbi wa in kana qasil qalbi. Ya Allah, muliakan aku dengan suara yang lunak, sehingga sesiapa sahaja yang mendengar bacaanku, yazdadu riqah fi qalbi, bertambah gemetar hatinya walaupun hatinya keras. Suara, contoh suara siapa yang menggetarkan qalbi? Suara Fatimah, adinda kepada Sayyidina Umar. Baca surah Taha, ya, di samping itu mukjizat Quran, lemah lutut Sayyidina Umar, hati sikit punya kerat. Riqah fi qalbi, saya asal. Wa akrimni bil rizqi halal, dan muliakan aku dengan rezeki yang halal. Warzuqni min haitsu la yahtasib, kurniakanlah daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Wallahu sami'un alim, dan Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Macam mana perempuan nak belajar ni? Nak ajar dekat Ustazah jumpa tu rasa syukur, ya Allah, lama dah, ya Allah, berapa tahun aku jumpa balik Quran ni.
berbelah tahun tak beramal dah dengan menajat ni. Padahal anak-anak kita sedang membesar kan. Cuba kita ajar dia suruh baca. Ya, supaya Allah berikan 3 kemuliaan. Yang pertama, kemuliaan apa? Cepat faham, cepat hafaz. Apa saja yang didengar daripada ilmu, apa saja yang didengar daripada Al-Quran. Satu kemuliaan yang dhabit cukup kuat. Yang kedua, kemuliaan dalam bentuk Allah berikan nikmat suara yang memukau. Tuan-tuan, suara ni penting ke tak penting? Penting. Dengar macam mana suara Imam Masjidil Haram? Sedap tak suara dia? Ya Allah, perempuan tu ni'mat. Cuba bagi kita baca 1 juzuk, tak serak suara. Ya, baru 20 surat pun dah tak keluar suara dah. Tapi tengok Imam Masjidil Haram baca berjuzuk-juzuk, suara menteng. Itu nak kena ada stamina suara ni nak keluar kan. Kalau nak ejah suara, nak ejah hafalan, langsung lama-lama tak ingat dah hafal apa. Masya Allah, kemuliaan yang Allah berikan kepada seseorang hamba. Dan kita nak minta kepada kita dan anak-anak. Kemuliaan yang kedua, Allah tak datangkan kepada kita kecuali rezeki yang halal. Yang tak halal semua jauh. Yang syubhat semua kita tak nampak jalan syubhat, semua jauh. Allah jauhkan kerana Allah muliakan. Ya, sebab itu cuma Allah tak sempat nak tulis je. Ya, mungkin sekalilah minta orang setia. Ya, mungkin boleh catat, tulis dan jadikanlah amalan kita semua, insya-Allah. Ya, dapat kita lihat anak-anak kita sendiri dengan 3 kemuliaan tersebut, mudah-mudahan. Puan-puan, tuan-tuan yang Ustazah kasih sekalian, kita tengok satu helaian yang Ustazah bagi tadi. Dalam kitab yang ditulis oleh Said Hawa, kitab tu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Arabnya Al-Mustakhlis fi Tazkiyatin Nafsi. Kalau terjemah maknanya induk penyucian diri. Dalam tu Said Hawa ada sebut 2 istilah. Yang pertama dia kata tauhid akli. Yang kedua tauhid zuqi ataupun zawqi. Kita nak cakap tentang tauhid ni, ya, tentang keyakinan kepada Allah, keesaan Allah, ya, tunggalnya Allah dan segala yang berkaitan dengan Allah. Tapi subhanallah digunakan istilah itu oleh Said Hawa untuk beri gambaran ada tauhid yang bersifat akli. Bagi mikrofon ni pada puan-puan pun syarah tentang tauhid. Wah, bagus syarahannya. Ya, Allah itu maha hebat, Allah maha memberi rezeki. Ya, yakinlah kepada Allah. Ya, cuba kita bayangkan, kita pun mula bercakap tentang soal saintifik dan sebagainya, nak kaitkan dengan kekuasaan Allah. Menurut Said Hawa, itu masih berada dalam lingkungan tauhid akli. Kat sini je dulu. Berbanding dengan tauhid zuqi ataupun zawqi, tauhid yang benar-benar dirasakan oleh hati, jiwa, raga, dan kita lihat penghayatannya dalam seluruh kehidupan. Itu cabaran untuk kita muslimat. Tauhid itu rasa, yakinkan ada. Bukan yang cakap dekat luar semata-mata. Ataupun kita belajar tauhid, kita tahu banyak perkara. Itu masih lagi tauhid akli. Tapi kita nak yang betul-betul kat dalam, menyerap, masuk, dirasakan sungguh. Ya, Ar-Razzaq, Ar-Razzaq, apa lagi? Segala asmaul husna, nama-nama dan sifatnya. Jadi di antara kaedahnya yang Ustazah petik daripada sebuah kitab yang disyarahkan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Tapi bukan kitab hikam, ya, di mana di antara yang dicadangkan
kepada kita sebab kita nak bersihkan hati ini ialah dengan beberapa bentuk amalan yang telah Ustazah catat, dan sepatutnya yang amalan ini kita laksanakan sebelum masuknya waktu subuh. Sebelum masuknya waktu subuh. Malam tadi cakap dengan suami Ustazah, dia tanya esok tajuk apa? Ustazah kata tajuknya agenda 4 pagi. Aku senang dia dengan tajuk, ya. Lepas tu bila nak tidur tu saya kata, ingat tajuk esok agenda 4 pagi. Saya kata kalau Ustazah bangun 4 pagi, Ustazah kata. Tapi kalau tak bangun, Ustazah tak akan jadikan tajuk 4 pagi. Agak-agak bangun tak 4 pagi? Tak bangun. Sebab dia tajuk bukan 4 pagi. Cukup bangun itu tajuk kita 4 pagi. Banyak benda nak cerita. Bagaimana 4 pagi akan berubah kita. Sebab nak highlight nama tajuk dia apa? 4 pagi. Supaya boleh digoncang kita ni, kita boleh berubah kalau kita boleh bangun 4 pagi. 4 pagi jadi agenda kehidupan ni. Kalau macam mana pun mau fikir lah. Sebab sebelum bangun pagi tadi 4 pagi tak bangun, ya? Jadi saya kata jangan cakap 4 pagi kalau kita tak bangun 4 pagi. Jadi tak bangun 4 pagi. Jadi nilai tajuk 4 pagi. Yang ini muslimat. Yang pertama surah Al-Imran ayat 18. Ayatnya biasa dengar kan? Syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Al-Imran ayat 18. Ayat ni nak tanam dekat hati kita, biar masuk rasa. Syahidallah, Allah menjadi saksi, Allah telah menerangkan, Allah telah menunjukkan segala bukti-bukti dan penyaksian. Annahu, bahawa sesungguhnya la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang layak disembah, yang mentadbir, yang mengurus, yang menguasai segala, illahu, kecuali Allah. Dan penyaksian itu disaksikan oleh seluruh malaikat-malaikat yang cukup ramai. Annahu la ilaha illahu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang yang Allah kurniakan ilmu pengetahuan kepada mereka. Ya, jadi kita nak baca dengan hati kita basuh segala penyakit-penyakit hati yang ragu dengan Allah, yang tidak ramah dengan takdir Allah, yang tak boleh sabar, macam-macam lah. Dengan ayat surah Al-Imran ayat 18. Nak baca banyak mana? Puan-puan para muslimat, bacalah banyak mana yang boleh. Sampai betul-betul syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Bila kita baca ayat tu, kita rasa seolah-olah kita bersama-sama dengan jutaan triliun para malaikat yang bersama menjadi saksi bahawa sesungguhnya tidak ada Tuhan kecuali. Kita rasa kita bersama-sama dalam gerombolan jamaah para ulama-ulama, para ahli ilmu yang menjadi saksi annahu la ilaha illa hu, tidak ada Tuhan kecuali. Rasa syahidallah annahu la ilaha illa hu. Saranannya dibaca sebelum subuh. Agak-agak sebab apa muslimat? Sebab itulah di antara masa yang kita rasa boleh memberikan sepenuh perhatian untuk lebih khusyuk berbanding masa-masa yang lain. Yang malah kehadiran para malaikat. Kan orang yang baca Quran sebelum subuh kan, para malaikat menjadi saksi, mendengar, yang menjadi saksi. Jadi segala yang kita lakukan, yang kita baca surah Al-Imran ayat 18, bayangkan sajalah aura dan pesonanya para muslimat kalau sudah Allah izinkan para malaikat
turut serta bersama-sama dengan kita. Nak bagi gagah, nak bagi kuat. Sebab kadang-kadang yang kita sedang cakap, macam mana Ustazah nak kuat? Dah tahu lah, tapi nak buat tu lah yang payah. Nak kena kuat. Dia tak nak teruskan. Muslimat dah buat, boleh rasakan dia punya kesan. Tak buat, tak rasa apalah. Buat dulu, baru tahu macam mana. Alhamdulillah, benar-benar kalimah-kalimah tauhid ini memberi kekuatan. Yang kedua yang ditulis ni lah. Ini bukan ayat Quran lah. Yang kedua ni, ini bukan ayat Quran, bukan hadis Nabi. Ini adalah yang dibaca oleh sebahagian daripada ulama-ulama silam untuk menguatkan akidah tauhid tadi, supaya bukanlah tauhid akli semata-mata, tetapi menjadi tauhid yang benar-benar diyakini dan dirasakan. Ustazah baca, puan-puan boleh ikut sama-sama ya? Ana asyhadu lillahi bima yashhadu bihi li nafsi wa syahidat lahu malaikatu wa ulul ilmi min khalqi wa ana astawdi'u Allah هذه الشهادة إلى حين موتي ودخولي قبري وخروجي منه ولقائي ربي إنه لا تخيب لديه الودائع kalau baca dia mesti macam syukur tu memang lazat. Kita dengan Allah bukan ada syukur. Aku bersaksi untuk Allah dengan apa yang disaksikan untuk diri, dan dengan penyaksian para malaikat dan ahli-ahli ilmu. Dan aku tinggalkan penyaksian ini di bawah lindungan Allah sehingga kematian. Kebiasaan kita nak mati itu para muslimat sekalian, kita tetap dengan penyaksian kita annahu la ilaha illa. Kau nak mati ni kan, dia tak tahu nak mati bila, di mana, bagaimana dan dengan siapa. Siapa yang akan hanya 4 soalan itu masih dulu. Bila matinya? Di mana matinya? Bagaimana matinya? Dan siapa yang ada dulu? Sebab itu bila Ustazah mendengar satu bacaan doa, ya, dan banyak juga dalam kitab-kitab suka zikir dan doa sebut ya, iaitu doa yang berbunyi maksudnya, ya Allah, jadikanlah hari yang terbaik dalam kehidupan dunia ini ialah hari kematian. Memang muslimat kalau kita baca itu masa lain. Ya Allah, jadikanlah hari yang terbaik dalam kehidupanku di dunia ini ialah pada hari kematian. Maknanya Allah bagi kita husnul khatimah, cara yang baik, tempat yang baik, masa yang baik, segala-galanya yang baik. Maka jadilah itu hari yang terbaik dalam hidup. Contoh Syekh Ahmad Yasin, matinya macam mana? Di atas kerusi roda, dibom sampai hancur sedang. Kalau fikir macam Allah sakit kan? Tapi itulah jadi hari terbaik dan terindah yang Allah membenarkan segala pengorbanan, segala perjuangan yang beliau lakukan selama ini. Lalu Allah angkat dan memberikan satu ijazah pengisytiharan jadi orang yang manusia. Itu hal terbaik yang diangkat sebagai ini, dinobatkan syuhada, bina syuhada.
daripada golongan orang-orang kita. Bagaimana? Wallahu a'lam. Minta dengan Allah, ya Allah, aku tinggalkan penyaksian ini di bawah lindungan kamu sehingga kematian, sehingga saat aku dimasukkan dalam kuburku, sehingga saat aku dikeluarkan daripada kuburku, dan ketika aku bertemu dengan kamu, sesungguhnya Dia Allah yang tiada kekecewaan jika di bawah lindungan dan pemeliharaan. Benda ni nak tanam para muslimat dalam hati kita, nak tanam. Sebab tu dibaca pada waktu yang terbaik, iaitu biasa dan lazimnya waktunya waktu 1/3, ya, 2/3 malam, ataupun senang kita kata sebelum masuknya waktu subuh. Baca surah Ali Imran ayat 18 dan yang Ustazah tulis untuk mana baca lagi, baca lagi, baca lagi, ya, sampai kita kuat keyakinan tauhid kita dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, ada pun yang di belakang tu muslimat, iaitu selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, selawat ni dipanggil selawat tafrijiyah. Ya, ada selawat tafrijiyah, ya. Jadi Ustazah tulis ni untuk memudahkan kita. Walaupun saya yakin yang tentang selawat ni tuan-tuan dan puan-puan dah tahu kan, ya, dah tahu. Tapi dalam keadaan sudah tahu, cuba jawab soalan saya, ya, bilakah hari yang selawat kita paling banyak, dan cuba sebut berapa jumlah atau bilangan paling banyak. Dalam keadaan dah tahu dah ni panggilan selawat. Bila yang selawat kita paling banyak? Waduh Ustazah, hari lahir saya dulu agak-agak dah bila? Selawat ke atas Rasulullah SAW. Ya. Malu Nabi selawat paling banyak. Berapa banyak? Kau duduk sibuk masa malu Nabi, kan saya buat program. Lupa selawat dia. Masak lah apa. Soalan tu saya tinggalkan pada diri kita sendiri. Ya, untuk Ustazah tanya diri sendiri, sebab mungkin kita pada isytihar lah tahun 2014, tahun itu kita berbuat lakukan. Kita letak dalam mindset tahun untuk kita buat. Kadang-kadang sampai ketingting untuk benci kita perempuan, pas satu kesusahan, sebab nak bagi kekuatan supaya boleh buat. Boleh tak buat lagi? Ya Allah, susah ya Allah, diri anak-anak ni, ya Allah, susah dia rezeki, susahnya. Setiap kali kita mengeluh kata susah, Allah nak suruh kita lebih kuat. Buat apa yang kita tahu. Selawat sumpah. Ya, bukan sepatutnya kita kata kita berkira sangat selawat kita 100 kali sehari. Bila 99 nak sampai 100 tu, yang 100 tu lain bunyi dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dah cukup dah 100 kali. Berkira kita dengan selawat. Tak boleh kita jadi 101. Ya, tak boleh kita jadi 102. Ya, bukan rasanya perempuan kita dah kena peringatkan diri lah, buat banyak, buat lebih. Orang lain buat sampai 1000. Ya, ada yang sampai 10,000. Masya Allah. Ya, fadilah selawat. Ini pun di antara selawatnya yang disebut dalam satu kitab pun, nama kitab tersebut Biasa bawa juga. Ya, kalau dapat diamalkan 4,444 kali, InsyaAllah segala hajat yang hampir mustahil itu diperkenankan oleh Allah sahaja. Ya, sebab ada seorang buta yang mengamalkan 4,444 kali, dia akhirnya bangun tidur dalam keadaan boleh kembali. Atau kita pun nak saya nak yakin, aku buat dulu. Ya, Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi tanhallu bihi al-uqad wa tanfariju bihi al-kurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bihi al-raghaib wa husn al-khawatim wa yustasqa al-ghamamu biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli
kena bersungguh. Ya, Ustazah juga bercakap untuk diri sendiri. Kita kena tegakkan diri. Ujar hadapi nafsu, berlawan terhadap nafsu, supaya segala yang mengajarkan kepada kita dapat dilaksanakan. Ya, para muslimah sekalian, Ustazah buka untuk soalan jawab. Ya, mungkin masa muslimah soalan Ustazah berlaku. Tadi kita pasang dulu tak? Ada soalan? Jangan ada burung. Nanti saya akan tulis dekat sini yang 3 kemuliaan. Ya. Kita nak suruh tulis sekarang. Maka tak ada. Maka tak ada hari ni. Rahim tak ada. Nampaknya. Ambilnya gambar. Beli macam ni ya. Kumpul dulu. Titi lah. Kereta dulu. Ambil kereta dulu. Bukan kereta, betulkan kereta dulu.